Kami dah camping ni kan. Camping anak-anak. Pula. Elok Pula kat Buat video elok. You akak lah. Aku breakfast pisang pagi ni. Ya. Ada 2 grup hari ni. Yang mana tak ikut kan? Elok Okay. Okay, lupa. Sini parking area Korang boleh parking kat sini. Bayaran satu kereta RM10. Ada tandas. Tu ada signboard surau. Surau tu kot. So jom. Aku kelang kabut sikit hari ni pasal aku lambat. Memang lambat. Wih, ada campsite. Wah. Okay. Untuk hari ni aku nak hiking pergi ke Gunung Nuang. Tapi kali ni ikut Janda Baik. Dia ada 2 trail. Satu daripada Pongsun, satu lagi daripada Janda Baik. Janda Baik ni dekat sikit lah daripada Pongsun. Pongsun ni jauh. Pongsun nak naik ke Nuang tu dia tough sikit lah. Dia punya trail tu memang orang cakap boleh mental lah. Tapi sini boleh santai-santai. Dia ada 4 checkpoint lah kat sini, hilap aku. Pintu Rimba, Waterfall, lepas tu apa lagi tu Simpang Rempin. Lebih kurang macam tu lah, aku tak ingat lah. Nanti aku lalu trail tu sampai tempat checkpoint tu aku bagi tahulah. Ni checkpoint sini sekian. Aduh, penat. Belum apa-apa dah penat. Makan pisang dulu. Sepanjang trail ni banyak apa orang cakap macam chalet-chalet lah. Sini ada, cantik lah tempat dia. Nice. Aku nak kena lari. Ni boleh camping. Syok lah sini. Suasana dekat Janda Baik ni, kampung Janda Baik ni kan, memang best. Korang boleh tengok. Kalaulah aku ada kampung yang macam ni, bestnya. Syok. Sebab apa? Dia kelilingi oleh hutan. Waktu pagi ni dia sejuk. Tu yang best tu. So aku nak kejar tim aku kat depan tu. Pagi-pagi dah kena run. Hari ni mood aku bukan hiking, mood aku trail run. Pasalnya aku nak training sikit lah. Bulan 11 ke bulan 10? Bulan 10 kita ada trail run kat Taman Negara. Tahun lepas dah join, tahun ni kita repeat. Gunung Nuang ni antara gunung paling popular di semenanjung Malaysia. Terletak dalam banjaran Titi Wangsa, sepadan antara Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Ketinggian dia lebih kurang 1493 meter dari paras laut dan ada 2 laluan utama untuk sampai ke puncak. Yang pertama dari Hulu Langat Pongsun dan yang kedua dari Janda Baik. Trek dari Janda Baik ni dia unik sebab laluan dia tak seteruk Pongsun tapi tetap mencabar dengan jarak lebih kurang 15 km pergi dan balik. Paling best sepanjang trek ni ada banyak spot menarik. Sungai jernih, kawasan rimba yang tenang dan paling rare air terjun Kuala Lurah. First trail ni dia landai. Kita landai dulu sampai ke pintu rimba. Lepas pintu rimba tu baru dah start pacak. Pacak lah sampai ke waterfall. Saya tak pacak sangat lah. Macam aku cakap tadi lah, trail dekat sini lebih mudah sikit daripada Pongsun. Pongsun tu tak boleh bincang lah, penat. Lalu kebun-kebun tu, sayur orang kat sini. Trail mudah je untuk first ni. Aku rasa dalam 10-15 minit macam tu kot. Ni first trail Jalan dia macam ni. Jalan yang tidak bertar, off-road. Tapi okey lah, tak ada susah mana. Yang tadi first je, start daripada parking area tu je jalan bertar. Jalan ke depan sikit dah tak bertar dah. Tapi syok lah. Lalu kebun-kebun durian. Ni kawasan hutan simpan So nak masuk sini kena ada permit. Tak boleh suka-suka masuk.
Sekarang kena tangkap 10,000 mat. Ugi-ugi yang macam tu je. Trail pendakian Gunung Nuang via Janda Baik ni pula well maintained. Siap ada penanda kilometer setiap jarak. Kau akan lalu beberapa checkpoint macam pintu rimba, waterfall, pematang, simpang repin dan akhirnya sampai ke puncak. 20 minit hiking. Kita sampai dekat pintu rimba. Ini CP1. Ni balik pintu rimba. So kita take file dulu, tunggu lay up yang lain. Daripada border hutan simpan nak ke pintu rimba ni lebih kurang 20 minit lah. Tapi trail dia start daripada border tu dah start pacak sikit lah. Tapi kalau yang tak biasa hiking tu memang dia akan barai juga lah. Yang biasa hiking biasa pacak macam tu. Sebab kita orang pernah rasa macam mana kaki dengan tangan pegang akar-akar pokok atas tu. Berlumpur apa semua kan. Sekejap kita tunggu light up yang lain sampai. Lepas tu kita terus lagi hiking. Tapi ni tu 8-10 minit kita start gerak ke waterfall. CP yang kedua. So Syira je lepas dulu, dia penat. Okay Syira dia kata dia okey. Okay. So ni trail dia. Naik terus macam ni. Track yang lembab macam ni, kau kena be careful sikit Jangan terlalu laju sangat. Langkah tu nak kena jaga lah. Kita takut bukan apa sebab perjalanan jauh lagi. Kalau terjatuh ke injured, dah tak boleh teruskan hiking kan. Kena patah balik ke parking area. Ramai yang cakap view dari puncak Gunung Nuang ni memang tak mengecewakan bila cuaca clear. Boleh nampak banjaran titi wangsa terbentang luas. Angin sejuk, kabus tipis dan rasa puas lepas mendaki selama 7 ke 8 jam tu semua terbayar. 2 km. Let's go. Aku baru melepasi kilometer 2. So trail setakat ni alhamdulillah senang lagi. Tak nampak banyak halangan lah. Setakat akar-akar batu-batu tu biasa lah. Allahu Akbar. Lama cuti sekali hiking je ni. Cungap-cungap. Allahu Akbar. Tapi nice lah trail dia. Memang best, memang cantik. Sekarang berlari ni sekejap sampai kat waterfall ni. Nak try lari je. Semacam nak try lari je lah. Kita test sikit stamina kita. Tengok trail yang okey sikit, kita try lari. Lapan setengah sampai kilometer 3. Allahu Akbar. Licin. Kilometer 3. Ada water point. Papa air boleh lah sini. Teruskan lagi. Memang barai. Tadi kita test lari sikit. Lama tak lagi boleh tahan barai. So trail dia masih cantik lagi. Trail open lagi. Tak banyak halangan lah. Kalau ada halangan tadi pun pokok-pokok buluh tu lah. Itu je. Tapi trail ni cantik. Marking pun ada. So bagi akulah untuk permulaan trail ni memang best.
Cantik lagi trail dia, senang. Jom kita terus ke CP Waterfall lah. Penat. Kita sampai dekat sungai ataupun waterfall lah. Sini kita nak kena lintas. Ni CP yang kedua. Pai waterfall CP kedua. So nak kena serberang ni. Aduh, basah kasut ni. Aku cuba seberang lah supaya tak basah kasut. Cari tempat yang okey sikit. Waterfall kat atas tu cantik. So kita take file dulu kat sini. Regroup sekali lagi. Tunggu member yang belakang tu jauh lagi. Dia orang sampai, kita teruskan lagi ke CP nombor 3 pula. Nice, the best trail kat sini. Syok. Aduh, basah. Tak nak basah tapi basah juga. Wah, berat. Nice. Lepas seberang sungai tadi ni ada apa? Tempat kita nak rest area lah. Guide ni cakap sini CP2. Boleh rest sekejap kat sini. Pok lepak. Makan-makan sikit, minum-minum. Belum naik sikit pacak kan? Lepas ni kita pacak. Kita layan pacak lepas ni. Ni guide kita. Line up ni guide juga. Guide 2 orang kan? Guide 2. Line up depan ni, line up. Ni line up. Jadi up. Ikut place je. Tak payah lagi. 3, 4 Pematang kan? Belum lagi? 4 topik pacak berarti. Pematang lah tu. Lepas ni pematang Lepas ni pematang. Pematang. Lepas tu simpang Depin. Simpang Depin. Atau bau pik. Ya, lagi 2 checkpoint lagi. Ya. Atau bau pik. Ni best lah nak tengok sungai dia kan. Aku rasa macam syok. Atas tu waterfall. Sungai dia memang cantik lah, bersih. Wah, ada ikan. Tengok ikan jap. Ni tengah kat sini. Ui, banyak ikan. Wah, kau nampak? Besar-besar mat. Ini kalau goreng sedap ni. Cantik air dia. Ni yang best ni bila kita hiking ni, kadang-kadang tempat-tempat macam ni yang sonok buat kita rasa macam tenang, rasa puas masuk hutan ni. Hiking juga. Tapi kalau jumpa tempat rare macam ni, memang kita kena layan lah. Korang cucilah mata korang. Kalau kau dah balik ke town, tak nampak dah benda-benda macam ni. Memang best. Syok lah. Cantik lah air dia. Wah, nice. Yeah. Cantik weh. Ya.
Alamak kau, tak jatuh. Kita dah update. Dulu kena tekan. Serius weh, waterfall kat sini memang cantik tau. Memang sangat-sangat cantik, puas hati. Tengok. Terbaik. Memang kawan patut dah kena datang hiking dekat apa? Jana Baik ni. Memang best gila. Mana nak cari lagi tempat macam ni? Memang syok. Hei, gila siap bergambar. Aku jatuh cinta lagi. Balik awal. Boleh. Jun request balik jogging tinggal kat sini. Dan mandi-mandi. Masing-masing nak bergambar. Kita bagi dia orang bergambar dulu. Okey. Abang ni pun ada kat Insta ni. Tapi dia pakai 3 meter Pakai 3 meter. 3 meter mak. Macam tu. Barai mak 3 meter ni. Betul-betul drone ni. Kita boleh jadikan dia drone shot. Tengok. Woi. Tinggi weh. So, footage ni untuk korang lah. Okay. Abang jangan galak. 9:03 minit. So aku nak gerak balik ke City 2 tadi. Tempat lepak-lepak tu. Aku punya kamera ada issue sikit. S Pro aku ni dah start problem. Screen blank. Ni aku tengah record ni, aku tak nampak screen depan aku ni. Aku rasa dia punya ribbon untuk apa, flip screen tu mungkin dah tak connect dengan apa, dia punya screen tu. So nampak gayanya aku kena hantar S Pro aku ni untuk repair, untuk tukar ribbon tu. Tak ada pilihan. Sebab nak pakai Insta360 ni pun okey juga, tapi sebab aku yang ni, yang aku belakang aku ni, ni Insta ni aku bajet nak buat 360 je. Tapi nak tak nak terpaksa lah juga cari kedai untuk repair. 9-10 minit. 9-10 minit kita start lagi trekking, kita hiking sampai ke CP yang ketiga selaku Pematang. Lepas tu Simpang Repin, lepas tu Peak. Syok lah. Tadi layan waterfall tadi memang best lah. Memang syok. Puas hati. So aku jalan so slow ni. Aku duduk belakang pula. Tadi kita duduk depan, sekarang ni kita duduk belakang. Jom geng, let's go. Daripada waterfall tadi tu, korang ke jalan depan sikit, tree dah start memacak. Akar-akar macam ni. Ni terus lah sampai ke Pematang. Oh, pacak dia boleh tahan bro. Tengok tu. Part halangan tu pasti ada lah. Macam malak macam ni. Oh, cantik. Ada view. Tik, belakang ni. Kau tengok. Tak tahu lah kau nampak ke tak. Mendung, cuaca mendung. Hujan ni. Confirm hujan petang kan. Bestnya, tray yang pacak ni, dia ada sediakan tali macam ni. Ni yang syok Tray dia memang pacak. Pacak habis ni. Penat aku. Marking sentiasa ada kat sini sebab ni. Tu lagi marking. Tu lagi marking. So trail yang aku lalu ni betul lah ke puncak Gunung Nuang.
Tu ha, tengok trailer tu. Pacak mat. Allahu Akbar. Teh aku. Barai. Okey. Nampak tu. Kilometer 4. Sampai lah. Memang nice. Trail kat sini masya Allah. Open trail cantik. Pacak tapi open. Allahu Akbar. Sampai geng. Kilometer 4. Ya. Aduh. Jom. Teruskan lagi hiking. Lepas tu. Teh. Baru lepas saya buat kilometer 4 tadi tu, dia punya pacak lagi. Hei, berakar mat. Allahu Akbar. Dah 30 minit aku hiking daripada CP2 tadi, yang waterfall tu, sampai sekarang aku tak jumpa lagi CP3. So keadaan cuaca sekarang ni gelap dan madu nak hujan. Aku risau hujan sebenarnya. Kalau boleh biar aku sampai peak dulu. Lepas tu kan nak hujan-hujan lah. Turun tak ada masalah kalau hujan. Yang naik ni masalah kalau hujan. Sebabnya trail ni akan jadi air longkang. Susah sikit lah nak hiking. Hopefully sempat dah sampai peak. Pacak lagi ni ha. Ni aku tunjuk. Tapi aku rasa kan pacak ni tak seteruk macam dekat Pongsun. Pongsun lagi pacak. Dia punya pacak tu memang minta nyawa. Kat sini pacak aku rasa tak ada dah teruk sangat, tapi boleh je naik. Boleh je hiking. Sebab dia ada pacak landai. Pacak landai. Seronok lah juga kan. Sampai CP3 40 minit. Nice. Very nice. Bersih. Pematang. CP3. Aduh. Parai mat. Nice bro. Risau hujan. Tempat dia bersih. Oh cantik. Naik hulu bakar saja pun bagi. Tahniah, welcome to the club. Ambil sijil. Ambil sijil. Jangan seronok sangat nampak turun, tapi turunnya pendek je. Kita kira sampai 3. 1, 2, 3 sampai. Potret, nak. Dulu sampai dulu. GAB. Tengok YouTube dia punya pasal. Habis gunung banyak. 10 minit lah kan. 10 minit. Nak start gerak ke apa ni, Simpang Lepin. So line up dah sampai. Ada seorang lagi Syira belakang, rasa lambat lagi sampai. So kita gerak dulu lah. Apa yang ada kita gerak dulu. Semua dah siap. Bagus tu. Guide pun dah siap. Itulah bunyi dia, ingat bunyi binatang tadi. Emergency bukan. So ada, sebab hari ni 2 grup. Ni grup yang kedua. Tim lain lah. Tapi dah sampai geng-geng orang. Padu juga lah, laju. Jadi kalau koridor tu tak baru punya ni. So jom, let's go. So slow. Dia dah balik je lah keluar kan? Senang je. Hari ni kita ada subscriber kita kat sini ni. Nama apa bang? Nama apa? Amir. Amir eh? Yeah. Dia selalu tengok juga YouTube aku.
So kita belanja. Kita nak bagi gift tak ada, kita belanja lah video. Dia memang sayang kita naik gunung. Kejap sini, kejap sana. Tapi dia punya review semua cantik. Sekali pergi tu dia. Ni Mosi cantik nanti. Kita tunjuk pak cantik, tanpa yang tak cantik tak tunjuk. Dia pasal dia tunjuk yang cantik, kita pergi lah. Sekali lunyai. Okay, tu baik lah. Okay bang, kat dulu bang. Okay, Jumpa kat bang. Okay bang, gerak. Makan telur je bang. Telur je. Tak apa, cukup ada. Jom, let's go. Allahu Akbar. Jom. Bang, makan lah. Okay, yang ni kita nak gerak ke Simpang Repin. Tapi Simpang Repin ni lebih kurang dalam 40 minit lah sampai. Sebab tadi tengok macam nak hujan. Sekarang dah tak hujan. Tapi mendung lah. Tadi dah rintik-rintik sikit lah. Ni dah tak ada rintik lah. Tapi tengok berkabus. Tapi cuaca mendung lagi lah. So jom, let's go geng. Boleh tahan juga trail dia. Daripada CP3 tadi ni nak ke CP4. Pacak. Tapi best. Open, cantik trail. Nampak ada landai sikit ha. Lega lah sikit. Kat bawah tadi tu, aduh sakit pinggang aku. Lega dapat landai. Tak tahu lah landai dia ni sejauh mana. Tapi aku dah barai. Cungak-cungak dah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Penat. Tapi best. Itulah yang buatkan aku rasa terus nak hiking ni. Terus nak hiking. Tengok tu. Cantik trail dia. Jom, let's go. Kita sampai CP5. CP5. Sorry, bukan CP5. Kilometer 5. Ni tengok ni. Alah, bersemak. Nak jatuh. Tengok. Kilometer 5. Nice. Saya kat sana. Jom, let's go. Kita sampai CP4 Simpang Repin. Ya. Ni Simpang Repin. Tu. Ruang Rentang Lenggong. Ya. Ni Kita ikut sana. legend. Ni. Pergi Rentang Lenggong. Kawan yang pernah lalu dah dulu sini. Barai. Balik kaki apa? Jalan Ketam. Simpang Bukit Repin. Ni. Jauh lagi nak pergi. Memang jauh lagi. So lebih kurang dalam 40 minit tadi. 40 minit lah. 40 minit daripada CP3 ke CP4. Nice. Tapi yang ni lah, signboard ni lama ni. Bertahun dah ni lah. Ini lama. Signboard lama dah ni. Lumut dah. Bertahun. Sonic ni. So kita pergi belah sini lagi kan. Regroup jap. Take fire dulu. Jam dah pukul 11. So sekarang ni kita nak gerak ke peak daripada CP Bukit Repin. Ni signboard dia CP Bukit Repin. So ni laluan dia. Kita gerak ke peak lah. So tak nak tunggu line up kat belakang. Sebab line up belakang dia kata lebih kurang dalam 5 minit lagi 2 sampai. So kita orang gerak dulu. So trail nak pergi ke peak ni kuasa dalam 1 kilo. 1 kilo dah boleh sampai lah. So geng, jom slow-slow. Daripada CP4 ni nak ke peak ni, trail dia terus macak pacak terus all the way sampai atas. Macam ni korang tengok. Kena guna kaki dengan tangan. Tangan ni kena pegang lah kakak ni. Pendakian Gunung Nuang via Janda Baik ni bukan sekadar naik gunung, tapi satu pengalaman alam dari suasana kampung yang tenang, hutan yang segar
sampai ke puncak yang mendamaikan. Memang rare bro. Susah nak dapat feel macam ni kat tempat lain. Kita sampai kilometer 6. Ni signboard dah cantik. Pahang punya signboard ni apa? Yang tak simpan ni kan? Cantik-cantik lah. Macam kat Perak juga. Perak pun signboard dia cantik juga. Memang nice. Okay bang? Boleh. Nak gambar? Ni kilometer 6 ni cantik ni. Tak jauh dah ni. Dah lepas kilometer 6 ni, semangat sikit nak naik kan. Dah dekat dah, tak jauh dah. Memang best gila lah. Syok aku. Nampak kilometer 6 tu, sengih aku, senyum. Aduh, jom let's go. Trail yang last ni, nak sampai peak ni, dia banyak berbatu sikit lah trail dia. Berakar dan berbatu. Ada mosi sikit. Dah tak jauh dah ni. Tapi aku dah penat. Kaki aku hampir-hampir cramp. So jadi aku tak boleh nak push sangat lah kaki aku ni. So aku kena slow-slowkan sikit kaki aku. Sebab tadi je dah tarik urat tu. Jadi aku relax kejap. So dia dah kendur balik urat ni. So aku tak boleh nak paksa sangat lah. Aku kena layan je sampai atas. So agak mungkin lambat sikit lah sampai. Aku tak dapatlah masa yang aku nak tu. Sebab kaki ni pun kadang-kadang kena jaga juga. Kita tak nak push sangat. Kalau push sangat, injured, lagi tak boleh jalan. Peak pun tak sampai. Nak patah balik pun break juga. So jom geng. So slow. Ni aku tunjuk track dia macam mana. Kau nampak tak? Track dia macam ni lah. Berbatu dan bakar. Terus je sampai ke atas ni trail ni. Ada pendaki yang kata Gunung Nuang ni duduk betul-betul di hujung banjaran Titiwangsa. Ada juga yang kata dalam banjaran Titiwangsa. Dari segi geografi, ia berada di hujung barat banjaran Titiwangsa, bukan betul-betul di tengah banjaran macam Gunung Yong Belak atau Gunung Ulu Sepat. Jadi, kalau nak tepat, Gunung Nuang ni sebahagian daripada sistem pergunungan banjaran Titiwangsa, terletak di hujung barat. Cara mudah nak bayangkan, kalau banjaran Titiwangsa tu tulang belakang semenanjung Malaysia, Gunung Nuang ni bahu kiri dia. Masih bersambung tapi dah dekat kawasan sepadan rendah Hulu Langat dan Bentong. Aku dah sampai pacak yang telas, yang terakhir. Depan tu dah peak Nuang. Kaki aku dah tak boleh kerja sama. Dah tangkap urat, dah tegang. Tak jauh pun daripada simpang Repin tadi tu. Nak sampai ke peak ni memang tak jauh. Aku jalan santai-santai tadi sebab kaki aku dah sakit. Tapi sampai atas ni sejuk lah. Keliling ni kabus. Nice betul. Ni aku tunjuk kat korang. Tu pacak dia macam mana. Tu pacak. Ni last lah. Kalau korang naik daripada Janda Baik, korang dapat batu macam ni. Atas ni, tali ni kan macam ni. Ini adalah pacak yang last. Lepas tu pacak sikit lagi dah sampai peak lah. So jom, let's go. Kita habiskan trail kita ni. Tak larat dah ni. Allahu Akbar. Tak sabar dah aku. Bestnya nak sampai dah. Wah, ada view sikit tapi kabus, tak nampak. Tangga sampai dah ni. Danger mat.
Sampai dah atas tu je. Ya. Assalamualaikum. Ni ada sampai sejak Nuah. Oh, Abang ni saya pernah mantap nampak kat abang. YouTube. Kamera masuk. Ini mesti masuk YouTube ni. Masuk. Lama sampai? Maju lah. Cerita maju. Oh. Dah masak air dah lama ni. Allahu Akbar. Abang ni Ya. Tu bang, makan tu. 4 jam 5 minit. Puncak Nuang. Ya, janda baik. Ha? YouTuber kan. Bukan. Bang. Ya bang Lihat. Sampai. Hai, sampai. Berapa jam? Sejam? 4 jam. 4 jam Ha. Oh, tahniah. Ada ya. Puncak Nuang. Aduh. Nice. Allahu Akbar. Sejuk dekat pik ni. Oi. Dah boleh makan. Lepak jap lah, kita tunggu member yang lain sampai kan. Ni kali kedua aku sampai kat pik ni. Sejuk. First sampai tu hujan aku ingat lagi. Berkicap. Ni tak hujan lah, cuaca mendung lah, tak hujan lagi, berangin lah. Pusing-pusing sikit kat area sini tengok kan macam mana. Kau ada jumpa tupai. Biasa banyak apa? Biasa kalau dia dengar ada orang datang ni memang dia akan duduk kat pokok. Tengok jap, jom. Oh, signboard, cantik signboard dia. Signboard dah baru lah. Nice. Berat Mat. Berat siut. Nice. Tupai tak ada tupai? Tupai tak ada. Tupai sekarang. Selalu tupai dekat sini, tapi dah tak ada lah. Tak ada, dia dah kenyang tu, dah balik tu. Semalam dah penat dah, semalam dah satu job dah. Hari nak penat dah, dia cuti ni. Jadi dia sampai ni boleh lah. Kita belanja dia. Kalau belah sana kau naik daripada Pongsun. Naik belah sana. Kalau sini naik pada Nuang. Pongsun pula. Janda baik. Sini. Tapi yang Pongsun tu lah yang lagi tough lah. Orang kebun buruk. Okay, semua tim dah sampai. Ada yang dah siap makan, ada yang buat air. Syirah baru sampai. Aku nak sambung nasi utik. Weh, berapa banyak botol habis air Syirah? Dah makan juga ke? Weh. Habis semua 3 botol tu. 31 je ni. Kau ada ilah ilmu. Kau bawa banyak. Dia ada lagi. Dia ada lagi, dia ada Nasi lagi. Dia pun ambil 2 kan tadi. Dia bagi 2. Orang nak makan Ambil buat makan sendiri. Ini lagi Ada pada Kita nak turun. ini lagi Nak turun dah sejuk tak tahan. Syirah depan Ayah bala pun dah pandai sekarang kan. Syirah depan boleh Boleh pergi depan. Syirah kita depan. Rekod dia. Depan lit. Sedih aku kena bahan hari ni. Guide kita orang. Satu step kami pun satu step dia risau. Kita keluar hari Senin. Abang boleh tunjuk lagi sikit tak? Tak bagi jalan dulu, Mana kita saya? Ya, nak. Bye. Bye. Okay. Terima kasih set saya. So kita turun slow. Tapi atas ni berkabus, orang tak nampak apa-apa lah. Sebab Nuang ni itulah susah nak cakap. Nak layan view tu memang sangat-sangat susah lah. Sebab tak selalu dapat. Lari Kalau kau tengok nampak apa A4 putih, tak nampak apa. Apa Syirah nak lari? Dia kata dia nak lari. On. Sebab dia ada view kalau tak kabur. Jangan tidur juga. Macam belakang ni. Tak suka membelakang kan? Amal. Tak betul lebih. Depan dia potong dia.
Kita ada nada nanti jangan lupa ambil gambar. Nak kena masuk sini pak. Kecil lah. Bali kat tu jatuh. Bali. Encik terang. Patut traffic jam lupa. Tempat yang tadi kan pacak. Satu jam 25 minit. Laju. Tadi 1.10 1.10 1.5 minit. 1.20 lah. Ha? 1.20 kita turun. 1.20 Ya. 1.20. 5 minit je. Sampai sini. Macam mana? Sejam 5 minit je. Sejam 5 minit kan? Woi, laju lah sejam 5 minit. Wish. Shoot. Panah-panah dia buat orang laju je ni. Aduh, penat. Kali ni sejam pun sampai rumah kan. So nak break dulu dekat waterfall ni. Pasal line up kita nak mandi waterfall sampai balik. So kita break kat sini, kita mandi dulu sekejap, lepas tu baru kita shoot ke pintu rimba lah. Penat. Break dulu. 2.50 kita start gerak ke pintu rimba. Pasalnya line up masih jauh. So kita orang tak nak tunggu, tak nak mandi. Biarlah dia orang mandi. Kita orang nak gerak, nak keluar awal. Tak nak stay lama-lama. Sebab cuaca dah mendung. Danger. Jom, let's go. Ni ya. Tapi waterfall kat sini memang best. Jernih air dia. Ikan banyak. Bawah tu. Ikan tengas. Jam 3.25 aku dah keluar daripada pintu rimba. Sekarang ni aku jalan nak ke parking area. Trail dia memang best lah kat sini. Memang syok. Aku sangat-sangat suka lah apa ni, Gunung Nuang via Janda Baik ni. Pasal trail dia memang bersih lah. Memang bersih gila. Lepas tu cantik, open trail. Tapi Pak Macak tu memanglah ada. Tapi memang best. Tak tahulah kenapa dalam banyak-banyak trail hiking, Gunung Nuang via Janda Baik ni paling aku suka. Paling aku, orang cakap, antara boleh katakan top 5 lah bagi aku. Memang best gila lah. So aku recommended sangat lah kalau korang nak naik Gunung Nuang via Janda Baik. Yes, this is the place. Memang best. Trail dia boleh aku katakan untuk newbie, yes. Tapi dia perit sikit lah untuk newbie kan. Tapi kalau yang dah biasa hiking macam aku ni, no problem kan. Easy. So jom kita terus pergi ke parking area. Let's go. Mana Basyat tadi nampak dia? Apa dia? Tanya mana Basyat tadi nampak dia di kedai. Di kedai kot? Tu kat situ kedai depan tu ke? Kat ni. Tak. Geng api sudang mana? Dia orang tak jauh depan tu je. Semua dah keluar, tinggal Syirah je lah ke? Dah keluar. $3.45 sampai dekat parking area. Dapat sandwich. Lapar. Kenapa? Aduh, kecoh Wani ni. Okay. So total masa 8 jam 10 minit. 8 jam 10 minit tu termasuk dengan break,
Dengan makan, dengan lepak, tengok waterfall, pusing-pusing, gelak-gelak, 8 jam lah. Sebenarnya masa tak sampai 8 jam pun. Kalau kita ikut masa hiking tu tak sampai 8 jam. Tapi total masa 8 jam lah. Memang best. Tengok. Trail daripada trail dekat Gunung Nuang via Janda Baik ni memang best, memang shock. Recommend je. Memang cantik lah, waterfall tu memang cantik. Boleh lah, kalau nak pergi waterfall tu memang aku recommend lah. Sangat-sangat nice. Penat ya Allah. So aku rasa vlog aku untuk hari ni lah, naik Gunung Nuang via Janda Baik sampai sekat ni je. Terima kasih kat Wani sebab dia buka trip pergi Janda Baik. Apa dia buka trip Gunung Nuang via Janda Baik ni. Nah, nampak kot. Pas skrin aku ni problem sebenarnya. Tadi problem kat atas. Dua godek jadi balik. So geng, sampai setakat ni dulu lah. Wani 2 hari sini kan? Siap tidur kat sini aja dia. Aduh. So sampai sekat ni je vlog aku untuk kali ni. So kita jumpa di next vlog yang akan datang. So geng, bye bye. Assalamualaikum.